Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Saya sangat teruja untuk luangkan masa bersama anda. Hari ini, kita nak selami satu topik yang sangat menarik, iaitu dunia invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Kalau anda pernah terfikir macam mana idea-idea hebat boleh wujud dan akhirnya mengubah cara kita hidup, anda memang berada di tempat yang betul. Cuba anda pegang atau tengok telefon pintar anda sekejap. Pernah tak terfikir, adakah telefon canggih kat tangan anda tu sebenarnya satu invensi atau ia sekadar satu inovasi? Nampak macam soalan mudah kan? Tapi sebenarnya, jawapan kepada soalan inilah yang membezakan cara seorang pereka bentuk atau jurutera berfikir. Jom kita rungkaikan. Okey, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulakan dengan asas reka bentuk dan teknologi, kemudian kita fahami apa itu invensi, apa itu inovasi, perbezaan antara kedua-duanya. Dan akhir sekali, macam mana semua ini diaplikasikan dalam kerjaya? Jom kita terus masuk ke bahagian pertama, asas reka bentuk teknologi. Bila sebut teknologi, mungkin ada yang terus terbayang robot pintar atau gadget futuristik. Tapi sebenarnya, teknologi adalah pengaplikasian ilmu sains dan matematik menggunakan sumber semula jadi kita. Matlamatnya cuma satu, untuk selesaikan masalah dan mudahkan kerja harian manusia. Ringkaskan. Dan di sinilah reka bentuk mainkan peranannya. Reka bentuk ni bukan sekadar melukis bagi nampak cantik tau. Ia adalah tentang macam mana kita susun bahan tu secara terancang. Bila kita gabungkan teknologi yang memudahkan tugas dengan reka bentuk yang terancang, kita akan hasilkan sesuatu yang beri impak besar dalam kehidupan. Itulah rahsia di sebalik dunia moden kita. Okey, kita beralih ke bahagian kedua pula. Apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan invensi? Secara teknikalnya, invensi ni adalah proses mencari jalan untuk hasilkan produk atau perkhidmatan yang belum pernah wujud sebelumnya. Fikirkan invensi ni macam konsep dari sifar ke satu. Maksudnya, dari tak ada apa-apa langsung, tiba-tiba anda hasilkan sesuatu ciptaan baru yang dunia tak pernah tengok. Memang betul-betul bermula dari kosong. Seterusnya, bahagian ketiga. Kalau itu invensi, apa pula inovasi? Kalau invensi tadi ibarat pergerakan dari sifar ke satu, inovasi pula adalah pergerakan dari bagus kepada hebat. Produk tu dah memang wujud, tapi kita buat pengubahsuaian. Kita jadikan produk sedia ada tu jauh lebih baik, lebih jimat tenaga, lebih bermakna dan pastinya lebih mesra pengguna. Kita ambil ciptaan asal tu dan kita bagi nafas baru yang lebih padu. Jadi, untuk bahagian keempat, jom kita tengok perbezaan langsung antara invensi dan inovasi supaya anda tak keliru lagi. Bayangkan zaman dahulu kala bila manusia pertama kali ukir roda daripada batu. Benda tu memecahkan tradisi. Ia adalah satu invensi. Tapi, bila kita tengok tayar alloy moden hari ni yang ringan, tahan lasak dan boleh mencengkam jalan di litar lumba, itu adalah inovasi. Ia proses penambahbaikan yang berterusan dari masa ke masa. Jom tengok dalam bidang komunikasi pula. Masa Alexander Graham Bell cipta telefon pertama, peranti itu besar dan cuma boleh hantar suara lalu wire. Tapi ia tetap satu invensi yang luar biasa. Sekarang, bila pereka bentuk mengubah suai telefon tu jadi senipis buku nota, boleh layari internet dan muat masuk poket kita, itu ialah inovasi yang hebat. Sama juga dalam bidang pengangkutan. Jurutera zaman dulu buat invensi besar bila berjaya cipta kenderaan bermotor untuk gantikan kuda. Memang satu lonjakan besar. Tapi, pereka bentuk zaman sekarang buat inovasi dengan tukar enjin tersebut kepada kuasa elektrik yang jauh lebih jimat dan 100% mesra alam. Nampak kan macam mana kedua-dua ni saling berkait? Kita dah sampai ke bahagian kelima, aplikasi dalam bidang kerjaya. Macam mana benda ni berguna untuk anda nanti? Walau apapun kerjaya pilihan anda nanti, tak kisahlah reka alat perubatan dalam bidang kesihatan, bina perisian komputer dalam teknologi maklumat atau cipta sistem keselamatan dalam pertahanan, prinsip invensi dan inovasi ni akan sentiasa wujud. Ia adalah teras untuk pastikan industri terus maju ke depan. Tapi ingat ya, dalam kerjaya ni, mana-mana ciptaan anda mesti penuhi kriteria reka bentuk yang baik. Produk tu mesti ada kreativiti, kualiti yang kukuh dan boleh dijual di pasaran. Dan yang paling penting, ergonomik. Kalau ciptaan tu tak selesa nak digunakan oleh manusia, sehebat mana pun invensi tu, ia takkan mampu bertahan lama di pasaran.
Jadi, kesimpulannya, bila anda menguasai ilmu invensi dan inovasi, ia bukan sekadar menjadikan anda seorang pereka bentuk yang hebat. Impaknya jauh lebih besar daripada itu. Reka bentuk yang inovatif akan memberi kemudahan kepada individu, meningkatkan kualiti masyarakat, menguntungkan industri pengeluar dan akhirnya akan bawa nama negara kita setanding dengan dunia luar. Sebelum kita tamatkan penerangan hari ini, saya nak cabar anda. Cuba pandang sekeliling sekarang. Tengok kat rumah, sekolah atau jalan raya. Apa satu produk yang anda rasa sangat-sangat memerlukan inovasi hari ini? Kalau anda dah mula nampak apa yang boleh diperbaiki, tahniah, anda dah pun mula berfikir seperti seorang pereka cipta masa depan. Teruskan meneroka dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan akan datang.